Pada asalnya Samsung bukanlah sebuah syarikat teknologi, sebaliknya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tajuk kali ini adalah asal-usul Samsung hingga berjaya hari ini. Beberapa hari lepas, syarikat Samsung telah melancarkan produk terbaru mereka bagi tahun ini yang terdiri daripada telefon pintar seperti S25, S25 Ultra dan lain-lain. Pada hari ini, Samsung adalah syarikat teknologi generasi yang dikenali di seluruh dunia. Tetapi tahukah anda, syarikat ini bermula sebagai perdagangan kecil di Korea Selatan. Dalam video ini, kita akan mengupas perjalanan epik Samsung daripada awal penubuhannya hingga menjadi salah satu syarikat jenama teknologi terkemuka di dunia. Semuanya bermula pada tahun 1938 apabila Lee Byung-chul menubuhkan Samsung di Daegu, Korea Selatan. Pada asalnya Samsung bukanlah sebuah syarikat teknologi, sebaliknya adalah sebuah syarikat perdagangan kecil yang menjual ikan kering, sayuran dan mi. Nama Samsung sendiri bermaksud 3 bintang melambangkan kebesaran, kekuatan dan keabadian. Namun selepas Perang Korea, Samsung mula berkembang dengan pantas. Lee Byung-chul melihat peluang ini untuk melibatkan diri dalam pelbagai sektor perniagaan seperti tekstil, insurans dan makanan. Pada tahun 1960, Samsung membuat keputusan berani dengan memasuki industri elektronik. Tahun 1969 menyaksikan kelahiran Samsung Elektronik yang menghasilkan produk pertama mereka iaitu sebuah televisyen hitam putih. Ini adalah langkah besar pertama mereka ke arah dunia teknologi. Pada tahun 1980-an, Samsung telah berinovasi dengan menghasilkan peralatan seperti peti sejuk, mesin basuh dan penghawa dingin. Namun, impian mereka lebih besar, mereka mahu menjadi sebuah jenama teknologi global. Era 1990 adalah titik perubahan besar bagi Samsung dengan pelaburan besar dalam penyelidikan dan pembangunan R&D. Samsung mula menghasilkan chip semikonduktor, skrin LCD dan telefon bimbit. Ini membolehkan mereka bersaing dengan syarikat teknologi lain seperti Sony dan Nokia. Tahun 2010 menyaksikan Samsung memperkenalkan siri Galaxy yang menjadi produk andalan mereka. Telefon pintar ini tidak hanya bersaing dengan Apple Phone tetapi juga menjadi simbol kejayaan Samsung dalam industri teknologi itu sendiri. Hari ini, Samsung bukan sahaja menghasilkan telefon pintar, mereka juga melibatkan dalam pelbagai bidang seperti kecerdasan buatan, AI, robotik dan teknologi 5G. Daripada perniagaan kecil yang menjual ikan kering, Samsung telah berkembang menjadi gegasi teknologi global. Perjalanan mereka membuktikan bahawa inovasi, ketekunan dan keberanian adalah kunci kejayaan. Apa pendapat anda tentang kisah inspirasi Samsung ini? Kongsikan di ruangan komen. Jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan loceng notifikasi untuk lebih banyak video menarik. Ingat, fikiran cakna, hidup bermakna. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Terima kasih.